Okey, video ni khas kepada anak-anak muda yang berusia 18 hingga 25 tahun. Pastinya waktu ni kita baru saja memulakan kerjaya, baru waktu pegang duit sendiri. Tetapi sebelum kita membeli aset lebih besar, contoh rumah ataupun kereta, apa tidaknya kita mengumpul dahulu dalam bentuk aset emas yang paling mudah, yang mana kita boleh mengumpul sikit-sikit. Sebab apa? Emas juga aset yang sangat bernilai, setara nilainya dengan aset rumah. Kepada adik-adik di luar sana yang belum lagi menabung emas sebagai aset pertama dalam kehidupan, jom saya nak bantu kepada semua untuk menabung emas di Public Gold. Sama ada boleh mulakan dengan emas fizikal terus, ataupun boleh menabung sikit-sikit dalam akaun emas JAP. Boleh bermula sekitar RM100 ataupun 1 gram, dan jadikan emas ni sebagai aset pertama kita sebelum kita beli kereta, sebelum kita berkahwin, dan sebelum kita membeli rumah yang pertama. Jadi kepada adik-adik di luar sana, jom kita jadikan emas ni sebagai aset kehidupan kita sebelum kita memegang aset lebih besar. Boleh saja tekan link di bio ataupun di posting, saya bantu untuk bukakan akaun dan juga memula menabung emas di Public Gold. Jadikan aset emas ni sebagai aset pertama kita dalam kehidupan kita.